wabarakatuh dan salam sejahtera. Buletin Kaunseling Sekolah Kebangsaan Jalan 6 bagi bulan Februari. Buletin ini membawakan soratan aktiviti dan program yang telah dilaksanakan oleh unit bimbingan dan kaunseling khusus untuk manfaat dan kesejahteraan warga sekolah. Watikah pelantikan pemimpin muda telah diadakan pada 3 Februari bermula jam 8 pagi bagi sesi pagi dan jam 2 petang bagi sesi petang. Majlis ini melibatkan pelantikan rasmi pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, Bridget Cyber serta ketua dan penolong ketua bilik darjah. Program ini bertujuan melahirkan murid yang berdisiplin, bertanggungjawab serta berupaya memimpin dengan contoh teladan yang baik. Pelantikan ini juga menjadi salah satu pengiktirafan terhadap potensi kepimpinan murid serta langkah awal membentuk sosial dan jati diri yang unggul. Nama saya Muhammad Rainal Fabir Zalman. Selaku Ketua Pengawas dan Ketua Murid, saya akan memikul tanggungjawab ini sampai akhir 2026 dan saya akan menolong guru-guru dan murid-murid jika mereka perlukan pertolongan. Saya berharap mereka mendengar cakap Ketua Pengawas. Saya Muhammad Takif Nazif bin Muhammad Zainuddin, selaku Ketua Pembimbing Rakan Sebaya, berasa sungguh bersyukur kerana dapat memikul jawatan ini. Dan saya yakin dengan diri saya yang saya boleh membawa jawatan ini. Saya berharap semua memberi kerjasama dengan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Zamir Iman bin Saiful Nizam. Saya selaku Ketua Bridget Cyber. Saya akan memimpin semua Bridget Cyber sampai akhir 2026. Saya berharap semua Bridget Cyber akan mendengar kata saya dan mendengar kata guru saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Rehana binti Manjari dari kelas 6 dedikasi. Alhamdulillah, saya bangga pada tahun ini saya telah dilantik sebagai Ketua PSS. Saya berharap pada tahun ini saya akan jadi yang terbaik. Nama saya Muhammad Awal Farhan bin Abirul. Saya selaku dari ketua kelas. Saya bangga kerana menerima ketua kelas. Saya harap menjalani tugas dengan sempurna. Seterusnya, dalam sesi perhimpunan sekolah, guru bimbingan dan kaunseling, Cikgu Amri telah menyampaikan ucapan yang menekankan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian murid. Murid diterapkan kefahaman agar bijak menyusun masa antara pembelajaran, tugasan aktiviti kokurikulum serta masa rehat supaya setiap hari yang dilalui menjadi lebih terancang, cekap dan bermakna. Pada bulan ini juga, unit bimbingan dan kaunseling telah mengadakan sambutan hari kelahiran murid serta program murid ceria hadir ke sekolah. Program ini selaras dengan amalan penyayang, bertujuan mewujudkan suasana sekolah yang mesra, positif dan penuh kasih sayang agar murid berasa dihargai dan gembira untuk hadir ke sekolah setiap hari. Program ini adalah setiap bulanan akan diadakan. Rakan-rakan nantikan ya. Selain itu, program kesihatan mental dan minda sihat telah berlangsung pada 24 Februari dengan jemputan khas daripada Jabatan Kesihatan Daerah Hulu Langat. Program ini memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga kesihatan mental, mengurus emosi dengan baik serta membina pemikiran yang sihat dalam menghadapi cabaran kehidupan. Banyak pendedahan yang dikongsikan oleh penceramah dan ia amat bermanfaat kepada semua. Terima kasih Dr. Umi. Saya terima nasihat dan bimbingan daripada Dr. Umi. Semoga kita dapat berjumpa lagi lain kali. Saya banyak dapat ilmu dan manfaat daripada Dr. Umi. Semoga Dr. Umi datang ke SK Jalan 6 Bandar Baru Bangi lagi. Bye. Nama saya Aisyah Sofia binti Syariza dari kelas 6 Proaktif. Program ini bagi saya manfaat dan ilmu yang banyak. Dan program ini memberitahu tentang cara mengatasi emosi dan mental. Itu je. Hai, saya Hanan Sofia binti Muhammad Naufal dari kelas 6 Wawasan. Terima kasih Dr. Umi sebab kongsikan kepada saya cara untuk kurangkan stres dan cara untuk tangani stres kami. Terima kasih. Nama saya Haris Zafri daripada 4 Efisien. Saya sangat seronok dapat meluahkan perasaan saya.
untuk menyelesaikan budi saya. Terima kasih. Bulan Februari juga membawa keberkatan kerana merupakan bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama merobek peluang dan keberkatan bulan yang mulia ini dengan memperbanyakkan amalan baik, memperbaiki diri serta menyemai nilai kesabaran dan keinsafan. Jom kita saksikan ucapan dan kata-kata inspirasi dari rakan-rakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rasyadah dan rakan saya Ani Zahir Rabit. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada rakan di luar sana. Puasa tau, jangan tak puasa tau. Saya nak mengucapkan selamat puasa untuk kawan-kawan. Hari ni korang puasa tak? Saya nak mengucapkan selamat berpuasa. Selamat berpuasa rakan-rakan. Jangan puasa yuk-yuk tau kawan-kawan. Sebagai penutup, semoga kita dapat bertemu lagi dalam buletin kaunseling edisi yang seterusnya. Teruskan menjadi insan yang baik dan sentiasa berusaha menjadi yang terbaik. Sayangilah diri kita, sayangi keluarga, sayangi persahabatan dan peliharaan persekitaran bersama. Sekian, terima kasih.